Gotta catch another fight. The apple bottom make 'em wanna. Halo semua, kita berjumpa lagi di ACMJ Channel. Okay, menu kita hari ini kita nak masak ikan sungai. Kita nak goreng Kita nak goreng garing dan masak apa tu? Jantung ayam. Jantung ayam kita nak masak pedas campur dengan daun kucai. So okay, kita nak prepare dia punya bahan-bahan dulu. So okay, stay tune. Kita jumpa di dapur masak. Okay, so ni dia ikan sungai. So kita dah prep tadi lah, dah taruh apa tu, ajinomoto, garam dia dengan kunyit. Ni kita taruh bawang putih biar dia wangi sikit. So ni jantung ayam. Ni jantung ayam, nanti kita masak pedas campur daun kucai. Inilah dia menu yang kita nak masak hari ini. Okay, so stay tune. Okay, so kuali pun dah panas. Kita nak goreng ikan sungai. Lama tak makan ikan sungai. Okay, so kita goreng dia sampai garing. Okay, so sementara kita tunggu ikan masak, so kita nak goreng jantung ayam dulu. Sambil kita tunggu ikan masak, kita goreng jantung ayam. So ni bahan-bahan dia, kita guna bawang holland, bawang putih dan cili. Cili ni saya tak hiris lah, biar dia macam ni, dia besar-besar. So ikan ni kita nak garing. So sekejap lagi kita angkat dia, sambil kita tunggu ikan ni garing, sambil kita masak jantung ayam. Okay, stay tune. Okay, so bawang dah kekuningan, so kita masuk jantung ayam. Itu masuk jantung ayam. Tapi kita gaul-gaul saja, bagi dia sebat ni. Bau dia pun dah naik. Memang dah mantap ke bau dia. Cili dia tu memang mantap. Okay, so sementara kita tunggu sayur masak, kita bagi anak-anak makan dulu. Ada orang kena lapar ni. Mamam. Ayo. Mama. Mari. Apa ada anak-anak ni? Makan. Mamam. Dah lapar dah dia orang, kesian dia orang. Makan. Mamam. Si Oyen lapar. Oyen. Makan si belang. Si Oyen makan. Mamam. Lapar dia orang. Makan. Tengok suasana di kampung, cuaca pun dah gelap. Hujan dah ni. Tengok kakak punya bunga ni. Dia punya bunga kertas ni, warna putih. Ni kakak suka tanam bunga ni kakak. Yang ni pun ada buah ni. Boleh makan ke buah bunga ni? Warna ungu. Ni pun ada buah dia. Ni dah masak ni.
Cuaca pun mendung dah, cuaca hari nak hujan. Okay, so jantung ayam kita pun dah masak, dah menggeledak dah masak dah. So kita letak dia punya apa, daun kucai. Letak daun kucai. Dia bau dia ada sedap lagi. So lepas tu kita gaul. Kita gaul-gaulkan sekejap. So, kita angkat. Sebab daun kucai ni pun tak perlu masak terlalu lama. Kita gaul-gaulkan sekejap. So kita angkat. So inilah dia menu jantung ayam masak kucai. Inilah hasil dia, dah siap. Memang sedap ni. So ini ikan goreng, ikan sungai goreng. Yang hitam-hitam tu bawang tadi, bawang putih. Saya goreng sekali ikan tu dengan bawang putih. Okay, so inilah dia dua menu untuk hari ini. Ikan sungai goreng, jantung ayam masak kucai. So hari tu dah hujan. Tengok lebat hujan ni kat sini, kat kampung. Okay, so jom kita makan. Kita angkat dia. Sedap ni. Nak daun kucai dia ni. Kucai ni sedap. Ikan sungai goreng. So okay, setakat di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe LCMZ channel. Okay, kita berjumpa lagi di next video. Saya nak sambung makan dulu. Bye bye. Kampung pun dah hujan lebat ni. Hujan lebat. Hujan.